mempunyai lebih banyak tulang daripada orang dewasa. Asid perut mampu melarutkan objek kalori tahan karat. Belalang mempunyai telinga di perut mereka. Tanpa air liur, kita tidak dapat merasai makanan. Semua pengetahuan ini boleh diperolehi daripada membaca buku. Banyak kelebihan membaca bagi setiap individu. Sayangnya, tak ramai yang boleh membaca secara konsisten. Malah ada juga yang langsung tak sentuh buku dan ada juga yang menjadikan buku ini hobi semata-mata. Sedar ataupun tak, amalan membaca ni banyak mendatangkan kebaikan berbanding keburukan. Setiap individu yang gemar membaca mempunyai daya ingatan yang kuat dan tahap pemikiran yang amat matang, bergantung kepada pemilihan bahan bacaan yang mampu memberikan impak positif kepada pembaca. Membaca buku seharusnya jadikan suatu keperluan hidup dan rutin seharian. Jom baca bersama 10 minit. Ayuh menyahut cabaran membaca 100 halaman sehari di Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Jom baca bersama 10 minit.